Saya kerja atas kapal pipe lay sambung paip. Jika kapal saya kerja gerak dari point A ke point B sambil menyambung paip lebih dari 2 marhalah, adakah saya dikira musafir? Baik. Point A ke point B 85 kilo sambung paip. Itu musafir lah tu. Musafir ni tak mesti kamu laju. Kapal ni kalau sambung paip ni slow je lah. Geng 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 geng. Tak apa. Mu naik mutun nambang di Mekah. Musafir juga lah walaupun slow, faham? Atau naik kapal selam. Kenapa? Kerana tujuan diberi rukhsah jamak solat itu ialah bila kita musafir berjalan tak sama dengan duduk di kampung. Duduk kampung kita lebih ringan, lebih mudah. Bila berjalan kita lebih berat, ada masalah, kepayahan, mengejar masa. Maka lepas tu dilonggarkan hukum dari 4 rakaat kepada 2 rakaat.